3 tanaman yang wajib korang tanam dekat kebun korang. Jom saya tunjuk. Yang pertama, kantan. Memang mudah. Selepas korang dah tanam, kalau musim panas, korang kena siram 1 hari 2 kali selama sebulan. Lepas tu korang boleh biarlah. Kalau musim hujan, tak payah siram. Tanamlah musim hujan, bulan 11, 12, 1, 2. Kantan ni guys, 2 tahun dah berbunga insyaAllah. Sekuntum, orang jual dekat supermarket RM2. Kalau kita tolong borong, mungkin sekarang ni 50 sen. 2 tahun akan datang, kita tak tahu dah berapa. Tanam je lah. Tanaman yang kedua adalah serai. Serai ni adalah pilihan saya sebabnya mudah untuk ditanam. Tanam, tinggal. Meh saya tunjuk cara nak tanam. Ni dah RM2. Pokok yang terakhir yang saya nak bagi tahu, yang ini yang paling best sekali, iaitu Matoa. Kalau orang tanya saya nak tanam apa, saya akan cadangkan alah Matoa lah. 2 tahun dah berbuah. Dan pokok ni sangat lasak lah bagi saya. Inilah buah dia, saya dah petik. Ini dan itu. Itu tak masak lagi. Itu masih kecil-kecil lagi. Baik korang, saya tunjuk cara nak buka dia. Like that. Dia sangat menarik. Dia mengandungi 3 rasa, iaitu longan, rambutan dan durian. Menarik Matoa ni. Dah lah mudah tanam. 2 tahun keluar hasil. Buah ni saja sekilo orang jual dekat TikTok RM30. Buah dia. Bismillah, saya makan. Biji ni guys, korang semai je, InsyaAllah dia tumbuh. Dan korang boleh tanam terus. Itulah sahaja. Bye.